Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni ada seorang kawan yang mengalami masalah sakit migrain. Beliau hubungi saya berbicara mana untuk merawat masalah sakit migrain. Migrain ni adalah sakit kepala yang berdenyut seumumnya pada sebahagian dari kepala. Tempoh serangan migrain ni boleh jadi sekejap dan boleh jadi lama, makan masa jam atau berhari-hari. Ada pendapat yang mengatakan bahawa migrain berpunca daripada hormon yang tidak seimbang, hormonal imbalance. Faktor genetik, persekitaran dan mungkin juga gaya hidup. Pada kesempatan kali ini saya cuba beri panduan yang saya gunakan untuk merawat masalah sakit migrain. Lazimnya saya gabungkan 3 kaedah rawatan. Yang pertama, guna kaedah urut kaki atau foot reflexology. Yang kedua, kaedah secara langsung. Yang ketiga, kaedah ruqyah. Untuk kaedah urut kaki ini, lazimnya penyakit migrain ada kaitan dengan kepala. Maka saya cadangkan supaya kita urut atau kita ketuk titik untuk bahagian otak. Titik bahagian otak terletak pada hujung jari. Hujung jari, dia kita ketuk semua jari. Kita ketuk semua hujung jari. Kita boleh urut dan juga boleh ketuk. Lazimnya untuk memudahkan cara, saya nasihat supaya kita guna kaedah ketukan. Guna kayu bulat dan ketuk pada hujung jari dan kita fokus pada jari mana yang kita terasa sakit bila diketuk. Itu mungkin punca penyakit yang sedang kita alami. Okey, terus. Kita tutup dulu. Okey. Tempoh ketukan sekadar 1-2 minit sudah cukup. Tak perlu ketuk lama. Yang kedua, saya guna kaedah pukulan direct ke kepala. Untuk kaedah ni, saya lebih cenderung untuk guna brus plastik dan ketuk terus di kepala di bahagian mana yang kita terasa sakit. Sebaiknya kita ketuk seluruh kepala dengan beri tumpuan kepada bahagian kepala yang kita paling sakit. Itulah masalah yang sedang kita alami. Ketukan juga tak perlu lama, memadai dengan ketukan selama 1-2 minit saja. Tak perlu lama. Ketukan ni akan merangsang saraf di kepala kita dan untuk memulihkan penyakit migrain. Yang ketiga, kita rawat sakit migrain atau sakit kepala mulai kaedah ruqyah. Walaupun saya menganggap bahawa migrain merupakan penyakit genetik, ada pihak yang menganggap bahawa migrain juga merupakan penyakit gangguan. Gangguan terutama di saka keturunan atau gangguan di mana-mana makhluk gaib yang mungkin telah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk bersihkan diri dari gangguan makhluk gaib tersebut? Merawat masalah saka keturunan, boleh tonton video saya sebelum ini. Rasa cukup setakat ni. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.